Hari ni saya nak siapkan perfume yang saya janjikan orang yang fundraise company saya lah. Ada 3 bau. Cuma saya dalam video ni saya nak tunjuk channel saya buat untuk 1 bau je lah dulu. Sebab nanti nak kena basuh, nak kena buat lagi kan. Okay, so ada beberapa alat sini. First kali botol untuk simpan perfume tu. Lepas tu dekat sini ada pati dan ada alkohol. Dekat sini kita ada bekas. Yang ni saya tak tahu nama dia apa. Saya dah lama dah tinggal kelas sains. Saya dah lupa dah. Tapi basically senang je. Kita ada 3 ni. Yang ni untuk ukur. Lepas kita dah ukur alkohol dengan pati ni dalam ni. Lepas tu kita masukkan dalam ni untuk kita kacau. Lepas tu kita akan tuang dalam ni untuk kita tuang dalam botol. Hari ni ada 4 botol yang saya nak buat untuk setiap bau. Satu botol ada dalam 10 ml. Dia punya proportion dia 50%, 50%, 50% pati, 50% alkohol. Maksudnya 5 ml perfume, 5 ml pati, 5 ml alkohol. So total 40 ml, 20 ml pati, 20 ml alkohol. Okay, jom kita buat. Kita set dengan alkohol dulu. Nampak sangat baru buat. Pun baru buka ni. Keras. Jujur cakap ni first time saya buat. Jadi saya banyak tak tahu Memang noob Sebelum ni jual perfume dan dah siap. Sekarang ni nak buat perfume sendiri kan. Bau macam hand sanitizer. Okay. Bismillah. Shit, terlebih lah. Okay. Tuang sikit. Okay. 20 ml. Okay. Mungkin buat lebih sikit ni. Kenapa saya tambah lebih? Sebab sepanjang proses ni nanti dia akan meruap. Jadi eloknya kita lebihkan sikit Nampak bodoh ni aku. Lepas ni buat video ni. Dah letak alkohol, kita letak pati lah. Okay. Iya. Pati ni yang mahal. Okay. Ada tumpah lah ke bawah. Banyaknya tumpah. Rugi. Dah lah kos. Aduh. Apa. First time memang selekeh. Tapi kita belajar. Tak ada cakap macam terus buat jadi kan. Semua orang belajar.